kita bersama dengan mak ayahnya, bersama dengan ibu bapanya yang sememangnya menjadi tulang belakang, insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbul jalalati wal ikram. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, amma ba'd. Yang berbahagia YDP PIBG kita, iaitu Dr. Azwadi, yang dihormati para guru, guru penolong kanan, barisan pengajar, AJK PIBG, AJK KSYB, Form 4 dan Form 5. Terusnya anak-anak pelajar tingkatan 4, tingkatan 5, anak-anak Semua Putra yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sirih berlipat, sirih Pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bagi memberkati majlis ini, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Selamat datang ke Forum Motivasi Kecemerlangan SPM, forum yang bertajuk SPM 12A+. Mustahil ke? Sekali lagi saya ulangi, SPM 12A+. Mustahil ke? Anda tanya, anda jawab. Alhamdulillah. Jadi bersama-sama dengan saya pada hari ini pada malam ini ialah panelis kita yang tidak asing lagi, yang anda semua kenal. Saya boleh perkenalkan beliau, iaitu Muhammad Salahuddin bin Muhammad Yusri, yang sebelum masuk ke Sekolah Semua Putra, bersekolah di Sekolah Rendah Al-Amin Bangi, dan juga anak sulung daripada 5 adik-beradik. SPM 2025, Jilul Matin, ikon pelajar cemerlang 12A+. Tepukan. Muhammad Salahuddin atau panggilannya Salah ke Mo Salah? Salah je, bukan Mo Salah. Single and available? Tak, okey. Dan di sebelahnya ialah tidak asing lagi orang yang menjadi tulang belakang kejayaan kepada seorang anak, iaitu tidak bukan ayahnya sendiri, iaitu Encik Muhammad Yusri Ali, yang berasal daripada Kuala Terengganu dan sekarang tinggal di Kajang, dan pendidikan awal MRSM Kota Putra. Graduan Bachelor in Engineering Kejuruteraan Mechanical UTM Skudai, graduan Skudai Johor, graduan tahun 2005, dan sekarang bekerja sebagai jurutera Mechanical Piping Engineering di Kuala Lumpur. Anaknya 5 orang, 18 tahun di sebelah saya, 16 tahun, 11 tahun, 8 tahun dan 6 tahun. Okey, jadi ini anak sulungnya lah. Dan di sebelahnya, suri yang menjadi suri teladan kepada kita semua, iaitu Dr. Balkis Muhammad Rehan, yang membesar di Shah Alam. Pendidikan pertama di Sekolah Menengah Islam Hira Kelang, graduan Bachelor Engineering Kejuruteraan Awam UTM Johor juga, graduan tahun 2007. Dan juga graduan dalam Master Engineering Kejuruteraan Alam Sekitar UKM, graduan tahun 2010, dan juga PhD di University of Oxford, graduan tahun 2016. Jadi kena panggil doktor, Dr. Balkis, yang sekarang ini bekerja sebagai pensyarah kanan di Jabatan Kejuruteraan Awam Fakulti Kejuruteraan UPM. Baik, terima kasih diucapkan dan selamat datang kepada semua para panelis. Kami dari pihak KSIB, PIBG dan juga warga Semua Putra sekalian memang mengalu-alukan kedatangan dan berterima kasih setinggi-tingginya penghargaan kepada anda bertiga. Alhamdulillah. Baik,
Tujuan forum ini biar adik-adik semua, anak-anak semua clear, jelas kenapa kita anjurkan forum ini. Dan forum ini tidak lain tak bukan untuk membakar semangat. Semangat tak? Dan juga memupuk azam. Azam kerana apa? Azam anda adalah bakal calon SPM tahun ini dan tahun hadapan, betul? Dan azamnya ialah untuk mencapai kejayaan seperti ikon kita di sebelah, betul? Dan juga untuk menyuntik inspirasi kepada murid-murid tingkatan 5 dan 6 dalam menghadapi peperiksaan SPM insya-Allah. Anak-anak semua putera sekalian, sesungguhnya SPM CJ Pelajaran Malaysia bukanlah sekadar sehelai kertas yang mengandungi keputusan. Ianya adalah jambatan pertama bagi anda semua ke Menara Gading. Namun untuk mendaki jambatan itu tidaklah mudah. Kan? Ada di antara calon-calon SPM yang kecundang di pertengahan jalan. Kerana apa? Kerana tekanan. Ada di kalangan calon-calon SPM yang tergelincir, tersadung kakinya di batu-batuan apa dia? Batu-batuan godaan syaitan, dugaan, cabaran dan sebagainya. Dan ada juga yang tersesat kerana kurangnya panduan. Maka dengan ini pihak KSIB tingkatan 4 dan tingkatan 5 beserta dengan PIBG dan juga pihak sekolah Semua Putera sendiri menganjurkan program ini, motivasi kecemerlangan. Okey, memandangkan kita baru je dalam 2 minggu lepas dapat result SPM dan sekolah SMKA Putrajaya mencatatkan kejayaan sebagai SMKA nombor 1 di dalam Malaysia untuk SPM 2005. Jadi malam ini adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, adik-adik pula. Anak-anak sekalian, malam ini celikkanlah mata, bukakanlah minda, lapangkanlah dada untuk mengaut, mencedok segala poin-poin yang akan disampaikan sebentar lagi. Kan? Sebab apa? Sebab yang ada di sebelah kita ni bukannya orang bercakap atas dasar teori, tetapi pengalaman dan realiti yang telah mereka amalkan, kan? Aplikasikan dalam kehidupan mereka sehingga mencapai kejayaan. Alhamdulillah. Baik, tanpa membuang masa, saya teruskan kepada soalan pertama sebab kita dah lewat sikit kan. Saya terus kepada soalan pertama lah. Kita ada 2 round insya-Allah. Soalan pertama kepada Abang Salah kita, lepas tu kepada pihak ibu bapanya. Kemudian round kedua kita patah balik kepada Abang Salah dan juga ibu bapanya. Kemudian kita akan ada sesi soal jawab. Kita beri peluang untuk 2 soalan kepada Banin, 2 soalan kepada Banat. Boleh? Alright. Dan kemudian akan ada soalan akhir sebagai penutup. Jadi bersedialah untuk anda semua. Dan malam ini bukan malam yang biasa. Malam ini adalah malam yang luar biasa kerana anda bakal melangkah keluar daripada surau ini dengan semangat yang berkobar-kobar membara untuk menjadi sama seperti ikon pelajar cemerlang kita. InsyaAllah boleh? Sesungguhnya kejayaan itu bukanlah datang dengan sendirinya. Ianya adalah hasil daripada usaha yang berterusan, doa dan juga doa yang tidak putus-putus daripada ibu bapa. Okay? Dan kejayaan itu boleh dimutawatirkan. Bukan hadis je boleh mutawatir, kejayaan pun boleh mutawatir. Jadi dengarlah daripada matan-matan yang bakal disampaikan sebentar lagi insya-Allah. Baik, soalan pertama untuk saudara Salah. Saya dah siapkan soalan. Tak ingat soalan panjang sangat. Ada soalan dia. Alright. Soalan pertama untuk adik Salah, untuk saudara Salahuddin, Umar Yusri, pelajar ataupun ikon SPM cemerlang kita. Soalan ini soalan klise biasalah, get ready lah. Apakah resepi kejayaan yang boleh dikongsikan bersama adik-adik Semua Putera dari segi teknik belajar, pengurusan masa, penetapan minat dan fokus, serta persediaan awal mental dan fizikal? Jika boleh disusun satu persatu tips-tips dan penegasan
sesuatu perkara asas seawal Form 4 sehinggalah detik akhir sebelum melangkah ke Dewan Peperiksaan. Dipersilakan. Okay, terima kasih Encik Khairul kerana memberikan soalan. Nak kenalkan diri ke? Tak payah. Okay, pertama sekali untuk menjawab soalan Encik Khairul tadi pasal tips-tips atau penegasan perkara asas sejak dia Form 4 kan. Sebenarnya Form 4 ni dia masa yang terbaik untuk korang setkan mindset untuk korang dapatkan 12A+. Sebab berdasarkan pengalaman abang, berdasarkan pengalaman Ana, orang-orang yang dapat 12A+ ni dia bukan start sejak dari Form 5, dia start sejak dari Form 1 lagi. Tapi Form 4 pun ada juga yang start dari Form 4. Macam Ana sendiri, Ana start dari Form 4. Jadi apa yang nak cakap ni, dari Form 4 ni korang kena setkan mindset yang korang nak berjaya. Contoh korang nak 12A+ kan, korang kena ada mindset nak 12A+ tu. Bukan sekadar korang cakap, saya nak 12A+. Sebab kalau korang sekadar cakap macam tu kan, semua orang boleh cakap, saya nak 12A+, saya nak straight A+. Contoh macam kawan abang kan, ramai yang kata, nanti time SPM aku nak 12A+ tu. Tapi lalas, bila ajak study, diorang kata esok malah nak study, diorang main je kan. Jadi apa beza mindset dengan korang punya kehendak ni? Mindset tu apa yang korang fikir dan apa yang korang betul-betul nak capai. Perbuatan korang untuk mencapai apa yang korang fikirkan tu. Contoh kan, abang kan nak mindset 12A+ kan sejak dari Form 4 kan. Jadi mindset 12A+ ni, korang kena dalam kelas jangan tidur, korang kena fokus dalam kelas time ustazah ajar. Kalau tidur macam mana nak belajar kan. Lepas tu homework semua kena siap. Kalau tak siap homework, dia umpama korang tak faham apa yang ustazah tu ajar. Dan kalau korang tak faham sekali pun, korang kena tanya ustazah tu, bukan diam je, bukan tak hantar buku ataupun hantar balik buku aktiviti yang kosong. Kalau korang tak siapkan kerja sekolah, macam mana korang nak berjaya nak dapat 12A+ kan. Lepas tu lagi satu, kalau korang ada mindset ni, korang akan total study lah, korang akan stop main-main lah time Form 4 ni. Sebab time mana dulu, time Ana dah setkan mindset time Form 4 tu, Ana dah cakap kat diri Ana, saya nak 12A+, macam Abang Ahmad Kamarul Zaman tu, kenal tak? Kenal kan? Dulu dia lah Ana punya inspirasi sebab dia orang first kan yang dapat 12A+ kat sekolah ni. Lepas bila Ana tengok tu, Ana rasa kagum tau. So Ana macam tertanya kat diri sendiri kan, dia pun manusia juga, Abang pun manusia, kenapa dia boleh capai, kenapa Ana tak boleh capai? Jadi Ana macam, kalau dia boleh capai kan, mesti Ana boleh capai juga. So start dari tu kan, start dari Form 4 tu, Ana memang setkan mindset betul-betul nak dapatkan 12A+ tu. Sebab nak dapatkan 12A+ tu, korang tak boleh goyang kaki je. Korang kenalah ada mindset dan perbuatan korang tu kena macam orang yang memang betul-betul nak 12A+. So kalau mindset ni je, abang analiskan, first kena fokus dalam kelas, jangan tidur. Sebab Ana sendiri tak pernah tidur dalam kelas, kecuali time kelas shifts. Tapi itu pun lepas dah tasmid Kalau tak tasmid jangan tidur lagi. Lepas tu, yang second, korang kena siapkan kerja sekolah. Semua siap kerja sekolah yang ustazah bagi. Sebab kerja sekolah tu ustazah bagi untuk korang belajar, bukan semata-mata untuk membebankan korang kan. Okay, siapkan semua kerja sekolah. Kalau tak faham kan, korang tanyalah kawan-korang yang dah siap. Ataupun kalau tak ada yang dah siap, tanyalah ustazah yang bagi korang kerja sekolah tu. Jangan diam je. So last sekali, korang kena study betul-betul lah tiap-tiap malam tu. Kalau boleh kurangkan lah main-main, boleh je nak enjoy, tapi kena balancekan juga dengan study. Sebab nak 12A+ ni korang, kalau last minute kan, susah nak 12A+ ni, susah nak straight A+. Korang kena start awal, sejak Form 4 ni korang kena study tiap-tiap malam. Ada macam seorang kawan abang, seorang kawan Ana ni kan, nama dia Amjad. Dia dulu, dia admit dia biasa-biasa je, bukan biasa-biasa, macam kurang sikit admit dia. Lepas tu dia time Form 4 tu time Form 5. Time Form 5 dia macam ada mindset, dia kata dia nak A+ admit. So dari Form 5 tu dia duduk sebelah abang, duduk sebelah Ana. Duduk sebelah Ana, time kelas. Lepas tu time mana study, dia kat sebelah buat admit, tiap-tiap malam buat admit. Dan kalau ada soalan dia terus tanya, sebab Ana kat sebelah kan, senang nak tanya kan. So dia lama-lama kan, dia tiap-tiap malam buat admit. Lalas time SPM dia dapat A+ admit. Jadi daripada orang yang tak pandai admit kan, lepas tu dia berusaha, dia ada mindset tu, mindset nak A+ admit.
lama-lama dia dapat juga apa yang dia inginkan tu. Lepas tu yang first, kena ada mindset. Ada lagi seorang kawan abang ni, nama dia Wafi. Dia pun biasa-biasa, tapi Ana tengok ni dia orang yang berdisiplin tau. Dia kan nampak macam budak sukan kan, tapi walaupun dia banyak sukan-sukan macam bola semua, tapi semua kerja sekolah yang Ustazah bagi dia siapkan. Macam kerja pai kan. Kerja pai kan biasa banyak kan. Kalau Ana dulu Ustazah Zainab bagi banyak kerja sekolah pai. Lepas tu mesti ramai dalam kelas tu tak siap kerja sekolah. Dia seorang je yang siap. Jadi nampak dia punya disiplin tu, siapkan kerja sekolah tu. Sebab tu je boleh dapat 10A+ time SPM. Dia tu dah lah handsome kan. Lepas tu dia main sukan pula tu. Lepas tu berdisiplin. Jadilah macam Wafi lah. Lepas tu yang second, yang first mindset. Yang second, korang kena kelilingi korang punya circle ni dengan kawan-kawan yang boleh membantu korang untuk mencapai korang punya matlamat tu. Contoh korang nak cemerlang SPM, korang janganlah selalu lepak dengan kawan-kawan yang banyak main, yang time prep, dia tak study, dia tidur ke, dia buat benda ni tak berfaedah lah. Korang kena selalu dekat dengan orang-orang yang dia kongsi mindset yang sama dengan korang. Contoh, antum semua nak 12A+ kan. Korang antum cetak malam duduklah dengan orang-orang yang ada mindset tu. Korang antum cetak malam study dengan orang-orang yang nak 12A+ tu. Sebab kalau antum semua selalu sangat dengan orang-orang yang banyak main kan, nanti lama-lama nanti antum semua pun akan lalai juga. Akan lalai daripada korang punya, antum punya matlamat asal tu untuk dapatkan A+ dan SPM. Dan antum semua kena wujudkan juga study group. Dari Form 4 boleh buat study group ni. Tiap malam korang sesama kelas pun boleh. Tetap time prep tu, korang doa dalam satu kelompok, buat je kerja sekolah sama. Kalau ada soalan, tanya je kawan-kawan yang buat kerja sekolah dengan kita tu. Contoh yang selalu study group dengan Ana dulu, contohnya macam Amaluddin, Kem, ya orang-orang yang dapat cemerlang sekali lah. Sebab kita orang semua saling mengangkat. Kita orang tak menjatuhkan satu sama lain dengan melalaikan orang kawan kita dengan membuat benda yang tak faedah. Kita orang sama-sama saling mengingatkan yang kita perlu fokus untuk dapat kita punya matlamat, iaitu nak cemerlang SPM. Okay, so yang first tadi apa? Mindset kan. Yang second, yang baru tadi, kena berkawan dengan orang-orang yang boleh bantu kita capai matlamat tu, dengan orang yang mindset sama. Lepas tu yang ketiga kan, korang kena ada balance tau. Sebab Ana dulu, walaupun Ana dari pagi sampai malam study kan, tapi tiap-tiap hari tu Ana akan cuba untuk lepaskan stres. Time petang Ana beriadah main volleyball ke, main bola sepak ke. Sebab kalau korang study lama-lama ni, kalau study je, nanti lama-lama otak korang ni macam boleh tepu tau. Boleh lama-lama nanti jadi penat nak faham semua maklumat-maklumat dalam buku teks, time buat latihan semua. Jadi sekali-sekala korang kena rehat juga daripada study tu. Kalau boleh seminggu mungkin 2-3 kali ke korang turun riadah ke. Kalau tak reti main bola, korang lompat-lompat dalam dom, lari-lari keliling sekolah kan. Macam Ana dulu, tiap-tiap petang mesti Ana main volleyball dengan member lah, dengan Adib, dengan Megat, dengan Azim, dengan diorang semua tu lah. Jadi walaupun kita orang main tiap-tiap petang, tapi kita orang still tak leka daripada kita punya tujuan asal kat sekolah tu, iaitu untuk belajar. Okay, itu yang ketiga. Yang ketiga tadi, korang kena ada balance akademik dengan riadah. Okay, yang ketiga. Yang last sekali, lepas korang dah buat semua tu kan, korang dah study, korang dah buat study group, buat kerja sekolah, fokus dalam kelas, korang sebelum masuk exam tu, masuk J1 SPM, bukan sebelum masuk J1 SPM, dari awal lagi lah, dari korang start Form 4,
kena start doa dan tawakal dan beribadat kepada Allah. Sebab yang bagi kejayaan korang ni bukan usaha korang, bukan korang punya mak bapak, cikgu-cikgu, bukan penanda SPM. Yang bagi korang kejayaan ni Allah juga kan. So Allah yang menentukan semua benda. Jadi study form 4 kan korang ada tahajud yang tiap pagi kan. Still buat lagi. Teruskan lah, walaupun kat rumah time cuti panjang korang try juga buat tahajud tu. At least kalau Ana sendiri, Ana try konsisten tahajud 2 rakaat dengan witir. Tu paling sikit lah. Sebab dan tiap-tiap kali tahajud tu korang doa kat Allah. Nak apa? Nak straight A+, nak straight A ke, nak dapat scholarship pergi overseas. Korang kena konsisten beribadat dan berdoa kepada Allah. Dan bukan tahajud je. Kalau Ana pun dulu time form 5, start form 5, Ana dah stop makan kat kantin. Sebab kantin ni dia punya makanan berat tau. Jadi makan pun lama. Ana beli kat co-op je roti, lepas tu Ana pergi surau solat duha. Jadi study situ kena try konsisten lah, tiap-tiap hari solat duha. Bukan time sekolah je, time cuti solat duha. Lepas tu doa. Sebab time doa, solat duha ni kan untuk lapangkan rezeki kan. Okay, solat. Lepas tu time SPM pun, time exam apa lah. Korang jangan tinggal Quran, jangan tinggal Quran semata-mata untuk korang study tu, dengan alasan nak study. Padahal banyak je masa nak study, boleh je baca Quran sekejap kan. Jadi walaupun time exam, cuba at least kalau macam satu juzuk tu banyak lama sangat, korang try separuh juzuk pun boleh, 2-3 muka pun boleh. Yang penting setiap hari tu korang baca, sebab nak tunjukkan korang still ada kebergantungan kepada Allah untuk dapatkan korang punya kejayaan. Tu yang keempat lah, kena banyak beribadat. Jadi yang last sekali, korang kena siapkan niat korang. Kenapa nak straight A+, kenapa nak straight A SPM ni? Kan, korang nak straight A sebab apa? Sebab takkan sebab nak famous, takkan nak popular, takkan semata-mata nak takkan semata-mata nak apa? Okay, jangan kadang-kadang ada setengah orang ni dia salah niat tau. Dia nak straight A+ sebab dia nak show off kat kawan-kawan dia. Cakap aku dapat straight A+, kau tak dapat. Padahal korang straight A+ ni bukan untuk show off. Allah yang bagi benda tu. Jadi korang kena siapkan kenapa korang nak straight A+ ni. Kalau Ana kan, Ana punya niat nak straight A+ ni supaya Ana boleh sambung belajar, dapat sambung belajar kat U yang bagus-bagus, mungkin kat overseas ke. Lepas tu dah habis belajar kat overseas tu, dapat sumber ilmu tu, kita sumbangkan balik kat umat Islam. Kita bangunkan teknologi supaya kita boleh menghebatkan balik empayar umat Islam yang telah jatuh kan. Sekarang kan banyak teknologi daripada barat kan. Negara-negara Islam dia tak banyak hasilkan teknologi yang hebat lah sekarang ni. Banyak kita tengok dari China, dari Jepun, dari negara-negara barat kan. Jadi korang kena ada misi nak 12 plus tu, nak tak semestinya 12 plus, mungkin nak straight A. Nak straight A tu sebab nak belajar tinggi-tinggi, lepas tu nak kerja mungkin, lepas tu korang sumbangkan kepada masyarakat, kepada negara dan kepada umat Islam. Nak bangunkan teknologi yang hebat. Mungkin kalau nak jadi peguam, korang nak bela orang yang betul, tak nak jadi peguam yang membela orang yang salah. Kalau korang nak jadi doktor, mungkin nak selamatkan umat Islam daripada mati kan. Okay, itu yang keempat. So yang first tadi apa? Ingat tak? Kena mindset. Yang second? Kawan. Okay, yang ketiga? Balance akademik dengan non-akademik. Lepas tu yang last sekali, yang keempat tadi apa? Banyakkan beribadat kepada Allah. Yang last, kena ada niat yang betul. Bila korang antum semua ada niat yang betul, nanti baru Allah nak tolong korang. Baru Allah nak tolong antum semua mencapai kejayaan tu. Sebab Allah tahu kalau korang dapat kejayaan tu, korang akan sumbangkan balik kepada agama. So itu saja. Masya Allah, padat, sangat padat. Alhamdulillah. Kita ulang kaji. Yang pertama, mindset, betul? Yang kedua, circle. Yang ketiga, balance.
Yang keempat, ibadah, iaitu pastikan teruskan tahajud walaupun cuti panjang, doa kepada Allah. Dan yang saya tertarik sangat dengan ulasan daripada tahajud tu ialah jangan tinggal baca Quran. Sebagai menunjukkan kepada Allah kita ada kebergantungan kepada Allah SWT. Itu sangat-sangat penting. Tak ramai anak muda yang boleh cakap begini. Kan? Maksudnya nak SPM ke, nak apa-apa sekalipun dalam kehidupan, jangan tinggalkan Al-Quran. Menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah. Kan? Dan yang terakhir, jangan salah niat. Niat bukan nak show off, niatnya jelas nak sambung belajar untuk dapat scholarship, nak sambung belajar di tempat yang dihajatinya lah. Mungkin di Oxford, betul? Oh. Sekali lagi tepukan untuk saudara Salahuddin, insya-Allah. Kita ada masa terlebih sikit. Salahuddin dia laju sangat cakap, saya nak bagi satu soalan bonus. Salah main game tak? Okay, secara jujurnya, awal-awal dulu time form 4 main lah sikit-sikit. Tapi bila dah masuk form 5 kan, bila dah banyak duduk asrama, banyak study, kadang-kadang tak sempat pun nak main game tu. Jadi lama-lama game yang dulu kita rasa best kan, lama-lama jadi macam bosan, jadi macam dah hilang je punya best main tu. Tapi boleh je kau nak main, tapi korang kena ada, macam cakap tadi, balance lah. Mungkin kalau study sejam, korang istirahat jap 10 minit main game, lepas tu sambung balik study sejam. Macam tu lah, macam dia je. Baik, terima kasih Salah. Soalan bonus tu jawab dengan sangat baik. Boleh main tapi balance. Kalau main game, Quran tak baca, tahajud tak buat, macam mana tu nak SPM? SPM berapa bulan lagi? 7 bulan saja lagi. 7 bulan saja lagi. Mengembang tak? Baik, kita teruskan kepada soalan untuk round pertama kepada ibu bapa. Soalannya ialah bagaimana ibu bapa, ini di rumah-rumah, di FB Live nak dengar ni. Bagaimana ibu bapa turut memainkan peranan terpenting dalam menentukan hala tuju kejayaan anak. Sokongan emosi, persekitaran rumah, komunikasi, amalan ibu bapa, kaedah menegur dan menasihati, kongsikan satu situasi atau cabaran besar yang pernah dihadapi ibu bapa dalam membesarkan dan mendidik anak serta cara menghadapinya. Falyatafaddal mashkura, kita persilakan Cik Muhammad Yusri dahulu. Ataupun Dr. Balkis dahulu. Bolehlah. Tekan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bismillah sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama saya ucap terima kasihlah kepada Tuan Moderator Encik Khairuddin yang sudi menjemput kami, saya, wife dan juga Salahuddin untuk berkongsi lah. Juga tak lupa ucap terima kasih pada pihak sekolah lah daripada pengetua sendiri, Tuan Najib Amali yang memberi peluang dan kebenaran untuk kami masuk ke premis sekolah, dan juga pada pengurusi PIBG Dr. Azwadi yang sepanjang saya berada di sekolah ni, beliau menunjukkan komitmen yang tinggilah dan membawa PIBG sekolah. Perkara tersebut saya amat hargai lah ya, kerana peranan PIBG dan KSIB banyaklah membantu kejayaan anak-anak Semua Putra ni kan. Sebab kalau nak mengharapkan usaha daripada parents sendiri, yang mana kebanyakan masa anak-anak di sekolah ni susah lah ya, sebab parent pun di rumah ada anak-anak yang lain, tapi di sekolah dia ada cikgu-cikgu dan juga program-program mingguan yang diaturkan oleh PIBG dan KSIB yang memberi manfaat pada pelajar ataupun kepada penghuni Semua Putra ni lah ya. Sebenarnya bila Cik Khairuddin menjemput untuk berkongsi tips ataupun apa yang kami buat sebagai parent ni, lama jugalah untuk fikir apa yang boleh kami share. Cuma saya share dari sudut bapa lah ya. Lepas ni
Baru saya akan share dari sudut keibuan lah. Sebab banyak komunikasi ataupun nasihat-nasihat tu datang daripada seorang ibu. Kalau dari seorang bapa ni dia baik menjeling je lah. Dia jeling, jarang menyampuk lah. Unless benda tu memerlukan lah. Memerlukan campur tangan daripada seorang bapa. Cuma sebelum saya masuk tips sebagai bapa tu, saya nak share sikit lah ya. Tadi Salahuddin banyak share masa tentang 4-5 kan. Dia tak share masa 1, 2, 3 Masa 1, 2, 3 tu dia ada waktu PKP. Dia banyak di rumah lah ya. Waktu tu dia sedang habiskan hafazan dan banyak kelas-kelas online di rumah kan. Just nak menunjukkan bahawa semua pelajar ni kita datang daripada background yang sama lah. Dia tak ada beza yang sangat ketara lah. Sebab permulaan tu setiap orang ada permulaan yang mungkin berbeza, tapi kita boleh usahakan sesuatu sebab kita ada masa tu kan. Masa untuk berubah, masa untuk sedar dan masa untuk pick up ataupun masa untuk kita pelajari kesilapan-kesilapan yang lepas Cuma itulah just nak share sikit lah. Ni bukan satu ni lah just masa PKP kan. Nak menunjukkan game tu tak salah tapi bukan tapi kena kontrol kan kat rumah parent pun PKP tak boleh keluar, ada work from home. So dalam kita punya bilik tu saya share dengan Salahuddin. Saya buat kerja, dia kat belakang sedang berjuang. Sedang berjuang. Tapi okey je lah kan sebab release stress. So saya tengok je lah tapi pada masa saya pantau supaya tak overdose saya tahu game tu tapi saya tak ada main sekali sebab dah zaman berbeza kan. Game tak sebut nanti kena tegur. Okey, balik pada apa yang saya nak share. Saya nak share satu benda yang ringkas saja. Sebab bapa ni dia kena short and sharp selalunya lah. Tapi kadang boleh juga gurau macam Papa Zola tu kan, sekali-sekala lah kan. Cuma apa yang saya nak tekankan sebagai seorang bapa perkara yang paling penting sebagai seorang bapa ni, dia sebagai penaung di rumah dan juga sebagai ketua dalam sebuah rumah tangga, antara perkara yang penting untuk dia buat adalah dia memberi sokongan. Sokongan tu bukan sekali, tapi sokongan tu yang berkali-kali sebab sokongan itulah yang memberikan keluarga itu kestabilan. So bila saya sebut sokongan ni, dia bukan sokongan pada pelajar saja kan, pada anak dia saja kan. Sokongan tu dia kena bagi juga pada pasangan dia, iaitu mak, anak-anak semualah kan, pasangan. Sebab kalau kita tak bagi sokongan, dia akan jadi berat untuk beban tu dipikul. So nak tak nak, bapa ni kena bagi sokongan. Untuk anak of course lah, dia kena bagi sokongan emosi, sokongan kewangan dan sokongan facilities lah. Dan untuk pasangan dia ataupun ibu, dia kena bagi sokongan dari sudut kalau kena buat kerja rumah tu kena redha lah tu antara keperluan ni lah. Dan satu lagi perkara yang sokongan yang perlu kaum bapa berikan adalah sokongan pada sekolah. Yang ni saya akui lah, kebanyakan bapa dia akan pas pada kaum ibu lah untuk bagi sokongan pada sekolah. Tapi sebagai bapa ni, dia penting juga sebagai karakter lelaki pada mata anak-anak kan. Bila bapa pergi sekolah, maknanya tu bukan main-main lah. Sokongan yang bukan calang-calang. Dia memberi sepenuh sokongan pada sekolah untuk mendidik anak dia. Kan? Dia membenarkan pihak sekolah, membenarkan cikgu-cikgu, pengetua untuk mendidik anak dia kan. Tapi pada masa kehadiran dia lah untuk tengok benda tu dah berada dalam keadaan yang baik lah. That's why saya sangat menyarankan lah ibu bapa, terutama bapa lah,
menjadi sebahagian daripada PIBG dan juga KSIB lah kalau boleh kan. Ya, saya tahu sibuk, penat dan seumpamanya, tapi cuba luangkanlah masa yang kita boleh buat di sekolah anak-anak kita. Mungkin kita ada anak sekolah di pelbagai sekolah kan, anak-anak di pelbagai sekolah. Mungkin mak boleh support di KSIB Semarputra ataupun PIBG Semarputra. Ayah boleh support anak yang lain di sekolah rendah contohnya kan. Tapi yang penting sebagai bapa ni kita kena belajarlah untuk turun ke sekolah, berkomunikasi atau berinteraksi dengan cikgu-cikgu sekolah dan mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti sekolah bersama anak-anak kita. Same time, bila kita terlibat dengan KSIB, PIBG dan program-program sekolah, kita dapat kenal kawan-kawan anak kita kawan-kawan anak tu kan. Tak kisahlah bila anak tu panggil pakcik, tak apalah, kecil hati sikit, tak apa, redor je lah kan. Patut dia panggil pakcik, abang patutnya kan. Tak boleh lah, tak boleh. Kena redor lah, pakcik pun pakcik lah kan, uncle pun uncle lah. Tapi kena menjadi sebahagian daripada komiti sekolah untuk berbakti pada sekolah. Give back to the school, give back to the society kan. Yang tu yang saya cubalah, walaupun tak perfect, kadang-kadang tak support ataupun kadang-kadang agak jarang, tapi cubalah dari masa ke semasa secara sedar dan secara sebaik mungkin untuk kita bagi sokongan dan keterlibatan pada support pada pihak sekolah. Saya rasa tu point yang saya nak share, sebab bapa ni dia tak reti cakap banyak kan. Sebenarnya poin-poin seterusnya Ibu Saudi akan huraikan lah ya. Okay, untuk setakat tu saya pass pada. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Yusri. Alhamdulillah. 3 kali beliau menekankan sokongan, sokongan, sokongan. Saya teringat semasa saya melamar beliau. Sehari selepas result keluar. Assalamualaikum Encik Muhammad Yusri, saya Khairuddin, JKPIBG, tahniah anak berjaya 12A+. Terus saya dipotong. Ucapan saya tak habis lagi dipotong. Ucapan tu dipotong dengan apa? Alhamdulillah, itu semua bukan sekadar usaha dia sahaja. Itu juga adalah berkat doa ibunya. Ini yang dipertekankan. Yang ditekankan pertama sekali berkat doa ibunya dan program-program PIBG KSIB. Saya macam tercengang sekejap. Wow, Encik Yusri terus bagi dah poin utama. Poin utamanya ialah usaha anaknya, doa ibunya dan program PIBG KSIB yang Encik Yusri sendiri selalu bagi sokongan. Clear ibu bapa kat rumah? Itu dia punya tips-tips dia. Jadi untuk soalan ini kita tujukan juga kepada Dr. Balkis untuk menyampaikan tips daripada pandangan beliau. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya untuk tengok jam tu lah dah pukul 10, saya conscious jugalah dengan apa tu, sama ada akan ambil masa lama, tapi tak apa, saya cuba untuk ringkaskan lah ya, insyaAllah. Terima kasihlah kepada KSIB, kepada PIBG, sekolah secara amnya dan juga kepada pihak sekolah, ya, pengetua dan juga cikgu-cikgu. Berkaitan dengan soalan tadi, saya rasa sekarang ni saya ada 2 audience lah. Satu ibu bapa, satu lagi pelajar kan. So kalau dalam konteks seorang ibu, memang kita tak, saya yakinlah semua ibu memang nakkan kebaikan untuk anak dia kan. Dan kebaikan tu kita doa, kita natijahkan kita punya harapan tu, yang paling efektif adalah doa. Kita kena yakin yang tu pertama. Kedua, usaha lah kan. Jadi bagi saya pengalaman dengan Salahuddin, alhamdulillah Allah mudahkan. Karakter manusia ni berbeza-beza. Salahuddin dia seorang yang memang berusaha keras dan ada self disiplin yang tinggi. Jadi dari segi usaha saya kuranglah sikit kat situ. Saya tak perlulah nagging tiap-tiap hari kan. Tapi kalau ada anak-anak kita diuji kan, yang dia memerlukan kekuatan dalaman yang lebih sikit untuk belajar tu, maka parents tu memang kena berperanan lebih kan. Kena check kerja sekolah, kena
kena selalu hands on kan. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan di situ. Cuma saya rasa kita jangan kita jangan underestimate doa itulah ya. Bila saya memang kita ibu bapa mengharap kejayaan anak-anak, dan saya memang berdoa di saat-saat akhir sebelum diumumkan tu pergi ke sekolah ambil result tu, sehari dua sebelum tu, seminggu sebelum tu, saya memang doa, kan kita doa apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Apa maksud qurrata ayun? Penyejuk mata. Betul lagi doa tu? Waja'alna lil muttaqina imama. Apa maksud imama? Imam kan, ketua kan. Kita nak anak kita jadi imam bagi orang yang bertakwa. Jadi saya doa, ya Allah, gunakanlah anakku yang terbaik di kalangan yang terbaik. Saya memang doa macam tu. Jadi di situ saya meletakkan doa yang tertinggilah, dan saya tahu doa tu memang paling tinggi, tapi Allah sebut bila kita doa syurga, kita doa syurga Firdaus kan. Jadi kita doa yang paling tinggi kan. Okay, itu satu doa. Satu lagi, kita kena ingat juga kita sebagai parents ni, action speaks louder than words kan. Jadi kita kena tunjukkanlah bagaimana kita, hubungan kita dengan Allah kan. Dari segi amal ibadah, dari segi Quran, supaya anak-anak pun tak perlu kita cakap dia tahu kita nak dia macam mana kan. Itu yang kedua lah. Jadi kita tunjukkan Islam ni datangnya bukan untuk orang lain dulu, untuk kita dulu. Jadi untuk kita dulu. So sebagai parents, kita macam mana kita ambil Islam tu dalam diri kita. Jadi bila kita ambil itu dulu dalam diri kita, dan kemudian baru kita Islam kepada orang lain kan, islah nafsak wa du'u ghairak. Kita memperbaiki diri kita dan kita mengajak orang lain juga. Jadi dengan itu saya rasa yakinlah bahawa Allah akan memberi kita kan apa benda yang kita harapkan bila mana kita mengharap kepada Allah SWT. Okay, kemudian mungkin saya nak habiskan dengan sokongan tadilah, sokongan emosi kan. Jadi benda-benda ni sebenarnya psikologi sebenarnya kan. Kalau ada suatu kursus ijazah psikologi, dia memang belajarlah macam mana nak handle orang stres. Kaunselor tahulah benda ni kan. Tapi dalam Islam sendiri pun ada kan. Macam mana Rasulullah rahmatan lil alamin kan. Rasulullah tu bersifat rahmah kepada seluruh sekian alam. Begitu juga dengan kita, dengan anak-anak kita kan. Kita rahmah dulu sebelum kita menghukum kan. Kadang-kadang ada dia buat silap. Kadang-kadang dia tak nak ikut peraturan sekolah kan. Macam ni kita punya approach kan. Biasalah anak-anak kan, dia tak suka dikongkong kan. Jadi kita rationalkan dia kan. Sekolah adalah satu training ground untuk kita disiplin. Ya, untuk training. Walaupun benda tu bukan haram kan, walaupun benda tu sunnah, tapi dia dijadikan kebiasaan untuk kita train diri kita. Itulah alhamdulillah Semar Putra sangat baguslah. Ya, training ground untuk anak-anak, dan anak-anak semua mujahadah lah ya di sekolah ni. Jangan rasa benda ni satu bebanan, jadikan ni sebagai satu loncatan kepada iman, kepada amal, kepada diri kita in the future insya-Allah untuk menjadi orang yang terbaik kan. Okey, boleh anak-anak Okay, jangan stres-stres dengan amal ibadah ya. InsyaAllah semua tu ada ganjarannya ya. Okey. Itu sahaja kot ya insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Balkis. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, satu doa yang anda semua balik boleh cakap dekat mak, ibu, mama, tolong doakan saya doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Minta. Sebab apa? Doa ni dah berkesan dah kepada Salahuddin. Kan? Sebab tu kata kejayaan itu mutawatir. Jadi mutawatirnya bukan setakat daripada apa yang diamalkan oleh Salahuddin. Begitu juga dengan mak ayahnya insya-Allah. Boleh Dan juga alhamdulillah antara yang dipesan tu tentang sekolah sebagai training ground. Bukan training ground ala high council. Faham? Training ground itu sebelum anda melangkah ke alam yang lebih mencabar di akan datang insya-Allah. Baik, kita teruskan kepada round kedua. Okey, soalan kepada saudara Salahuddin. Soalan ni macam orang kata pukul direct tembak step back okey.
apakah faktor utama yang boleh menyebabkan terhalangnya seseorang pelajar calon SPM itu daripada menggapai cita-citanya untuk skor dalam sesuatu subjek khusus, terutamanya anak-anak Semaputra yang dikatakan di dada mereka sudah ada Al-Quran. Namun ada banyak faktor-faktor lain yang secara spesifiknya boleh mencacatkan langkah perjuangan mereka dalam SPM. Jika boleh ditekankan apa amalan-amalan negatif di asrama yang perlu dihentikan segera, seperti budaya ragging, buli minda, buli psikologi, gejala vape, tidak hormat dan mempersenda guru di belakang, tonton video lucah di rumah, berkapal dan sebagainya. Jadi ini umpamanya peluang untuk entas Muhammad Salah tegur dari adik-adik ni. Kan? Bagi step back kat orang. Dan adik-adik ni pula dengar jawapannya, okey, follow rapat-rapat, peluk ketat-ketat. Kita guna bahasa Gen Z sikit. Follow rapat-rapat, peluk ketat-ketat. Apa yang nak disampaikan? InsyaAllah, silakan. Okay, bismillah. Terima kasih kerana soalan yang bagus. Jadi soalan tadi, apa benda yang boleh menghalang seseorang tu daripada mendapat kejayaan yang diimpikan? Jadi ada dua benda lah yang nak di-highlightkan. First sekali, benda yang boleh menghalang daripada seorang tu dapat kejayaan yang diimpikan, contoh macam straight A, straight A+, adalah dia ada masalah sesama manusia. Sebab bila kita ada masalah sama manusia, kita jadi hati kita macam susah nak terima apa yang cikgu ajar, susah nak study, susah nak ingat Quran semua kan. Jadi contoh macam hubungan kita dengan cikgu lah first. Kalau kita macam tak puas hati dengan cikgu tu kan, kita janganlah kutuk belakang dia. Sebab mungkin benda tu salah faham je. Mungkin cikgu tu just nak tegur kita, tapi dia salah cakap kan. Mungkin tak ada niat pun nak merendah-rendahkan kita ke, mungkin nak merendahkan keluarga kita ke, mungkin dia tak ada niat langsung. Dia mungkin sekadar nak tegur kita sebab dia pada hakikatnya dia sayang kita. Dia tak nak kita jadi manusia yang teruk, yang tak ada pegangan Islam kan. Jadi walaupun kadang-kadang cikgu-cikgu ni dia just nak tegur, tapi dia terguna perkataan yang kesat, mungkin dia tak guna perkataan yang kesat, tapi pendekatan dia tu tak kena dengan kita. Jadi walaupun kita macam tak suka dengan cara dia tegur kita cuba tahan dalam diri kita daripada kita fikir buruk pasal dia, kita mengumpat dengan dia dengan kawan-kawan. Mungkin kita jangan, kalau gaduh depan-depan lagi lah kan, kita jangan lawan dia pula. Sebab dia cikgu kita, dia yang mengajar kita apa ilmu-ilmu yang kita dapat sekarang ni. Kalau kita berdendam dengan cikgu, kita bergaduh dengan cikgu, lepas tu cikgu pun jadi tak suka kat kita, nanti macam mana ilmu tu nak berkat supaya kita dapat jawab dengan SPM nanti. So tu first dengan cikgu. Lepas tu hubungan sama orang dalam sekolah, contoh macam junior kan. Kalau dengan junior ni kita, kalau boleh kita janganlah macam garang-garang sangat. Sebab diorang pun budak-budak kan, diorang banyak benda tak tahu. Kadang-kadang adalah diorang buat masalah semua, tapi diorang tak tahu pun benda tu salah. Kita kenalah tegur elok kalau boleh. Janganlah sampai pukul ataupun maki dia ke, panggil dia dam-dom. Korang just tegur elok. Sebab nanti last time korang nak SPM, junior-junior tu juga yang korang akan minta doa dia supaya korang dapat result yang cemerlang dari SPM. Macam mana je nak doakan korang dapat result cemerlang kalau dulu-dulu korang selalu pukul dia, selalu ragging dia kan. Tak dinafikan, memang kadang-kadang roll call tu memang penting sebab nak sedarkan dia orang balik. Tapi roll call tu bersederhana lah, janganlah sampai touch dia orang, jangan sampai sepak, jangan buat benda-benda yang boleh menyakiti hati dengan fizikal dia orang lah. Itu dengan junior. Lepas tu sesama kawan, kalau ada masalah dengan kawan, korang cepat-cepatlah bincang, korang settlekan. Kalau mungkin dia minta nak tumbuk sekali, korang bagi dia tumbuk sikit. Kalau nak settle elok cakap ke, korang try lah settle elok. Sebab nanti kawan-kawan tu pun korang akan minta dia untuk doakan korang juga time SPM nanti. Tapi kalau korang aniaya dia, korang ejek dia, bully member korang kan, korang merendah-rendahkan dia, cakap dia tak pandai semua, nanti dia akan jadi orang yang dianiaya kan. Kan orang yang dianiaya, dia punya doa kan termakbul. So kalau orang tu dah tak suka kat antum semua kan, mestilah dia doa benda yang pelik-pelik kan. Sebab dia dah
dikawal oleh emosi dia dah marah, dah sedih, dah kecewa. Jadi korang kena jaga hubungan sama kawan korang lah dalam batch ataupun batch lain. Dan last sekali hubungan dengan ibu bapa pun kena jaga juga, sebab ibu bapa ni yang mendoakan korang untuk mendapatkan kejayaan untuk SPM nanti. Tanpa ibu bapa ni, tanpa sokongan ibu bapa, susah untuk korang mendapatkan kejayaan yang korang nak daripada SPM tu. Sebab yang membesarkan korang ibu bapa, yang mendidik korang, yang tolong bayarkan yuran asrama korang, semua ibu bapa yang buat. Korang tak ada pun pakai duit sendiri. Jadi kalau tak dapat berkat ibu bapa, susah nak dapat berkat Allah. Dan berkat Allah tu lah yang penting untuk kita mencapai kejayaan yang kita nak. Okay, itu dari segi hubungan. Yang kedua, benda yang boleh menghalang korang daripada dapat keputusan tu, keputusan yang cemerlang, adalah korang buat maksiat. Time form 4, form 5 ni, bukan time form 4, form 5 je, time bila-bila lah korang kena tahan nafsu korang daripada membuat maksiat. Sebab kalau korang buat maksiat, nanti macam korang murka, korang langgar perintah Allah kan. Kalau korang langgar perintah Allah, nanti susahlah Allah nak bagi benda yang korang nak. Korang doa macam-macam kan, nak doa nak straight A+, doa nak straight A, nak pergi overseas, nak dapat scholarship. Tapi last korang langgar perintah Allah. Tak macam pelik ke? Pelik kan, macam korang dah langgar perintah orang tu, tapi tiba-tiba kau minta macam-macam kat dia kan. Macam tak kena lah. Dan maksiat-maksiat tu, apa maksiat kat sekolah ataupun kat luar sekolah, contoh macam berkapal ke, tengok balucah ke, benda tu semua dosa-dosa besar yang boleh menghilangkan berkat korang belajar, berkat ilmu, berkat usaha semualah yang korang untuk dapatkan straight A+, straight A. Sebab last kalau tak ada berkat tu, nanti usaha korang sia-sia. Tapi mungkin ada juga orang yang buat maksiat sepanjang masa, berkapal, tengok video lucah, tapi last dapat je result cemerlang. Tu lagi-lagi kena jaga, sebab tu macam istidraj kan. Kalau Allah bagi kejayaan tapi kita bukan makin dekat, kita makin jauh dengan Allah. Dan itu seburuk-buruk azab lah daripada Allah. Okey, jadi yang first tadi apa? Hubungan dengan manusia kan. Hubungan dengan manusia, dengan cikgu, kawan-kawan, dengan ibu bapa. Semua ni kena jaga elok. Lepas tu, yang second, jangan buat maksiat. So maksiat ni akan menghilangkan berkat Allah untuk korang dapat kejayaan. Itu saja kot. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi. Kalau nak soal memang ada banyak sangat ni sebenarnya. Baik, terima kasih. Soalan tadi tu memang alhamdulillah telah dijawab dengan baik. Jadi apa yang anda dengar tadi sebenarnya teguran daripada seorang abang, seorang senior, seorang kawan yang pernah tinggal seasrama dengan anda. Jadi beliau tahu sebenarnya apa masalah anda. Kan? Beliau tahu sebenarnya apa yang sebenarnya menjadi penghalang kepada kejayaan anda. Jadi beliau dah bagi tips seperti mana saya katakan tadi, follow rapat-rapat, peluk ketat-ketat, insya-Allah. Baik, kita teruskan kepada soalan untuk para ibu bapanya. Kita ada masa lagi, insya-Allah. Dari sudut kacamata sebagai ibu bapa kepada anak sendiri dan juga pembimbing kepada rakan-rakan seperjuangan iaitu ibu bapa yang lain, kan? Apakah kesilapan atau salah faham yang sering berlegar di fikiran ibu bapa? Bagaimana ibu bapa harus mengambil pendekatan bijak dalam menangani isu-isu kritikal berkenaan salah laku anak-anak di sekolah? Bagaimana ibu bapa harus mengambil langkah awal mengelakkan daripada anak-anak terjebak dengan salah laku seperti vape, bully, couple dan sebagainya? Dan bagaimana pula sokongan padu dari ibu bapa kepada aktiviti sekolah dan SIB ini sangat membantu untuk mendorong meningkatkan keyakinan dan motivasi anak-anak di sekolah, terutamanya program-program berkaitan dengan persediaan menghadapi SPM. Silakan Cik Yusri. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali Cik Khairudin atas soalan tu. Soalan tu nampak mudah tapi jawapan dia susah lah untuk cari solusi, terutama solusi yang praktikal lah ya. Cuma di sini saya just nak sebut atau share, kongsikan dua perkara lah ya, yang pada saya penting lah
untuk kita renungi lah. Pertama berkenaan dengan buat silap atau kesilapan kita tahu semua bahawa kesilapan tu semua orang buat. Bukan setakat anak tapi parent pun buat Parent pun tetap melakukan kesilapan, terutama dari sudut parenting, cara mendidik anak, cara kita react kepada kesilapan anak-anak dan juga cara kita react pada persekitaran lah. Mungkin persekitaran tu pada sekolah, situasi, cikgu dan seumpamanya lah. Kadang-kadang kita overreact tu menyebabkan satu kesilapan kesilapan yang mengundang penyesalan lah pada kita kalau kita jenis yang suka merenung apa perbuatan kita, muhasabah diri kan. Cuma pada saya lah dan apa yang saya pegang tentang kesilapan tu boleh berlaku tapi kesilapan tu bukan satu perakhiran lah semua kesilapan tu adalah suatu guru dalam kehidupan kita sebagai parent kita mungkin dulu-dulu kita pernah buat silap zaman muda-muda kita, bukan zaman muda kita lah, kita ni bukan anak-anak lah kita ni dah merujuk pada mak ayah. Zaman muda dulu mungkin cara ibu bapa kita mungkin agak-agak kasar ataupun garang sebab waktu tu kita mula belajar nak mendidik anak-anak kecil. Anak-anak tiba menangis, suka berlari sana, suruh makan tak nak makan, lepas tu makan pun bersepah. Kita hampa tikar pun nasi tu boleh keluar lagi daripada tikar tu kan. So bila penat dan seumpamanya baik kerja jadi kita kurang sabar bila kita merenungi teknik ataupun kita punya parenting style waktu tu zaman muda-muda dulu kita mudah rasa naik angin tapi itu bila kita dah makin berusia berumur kita akan dapati bahawa kadang-kadang itu adalah satu kesilapan kita react terlampau agresif untuk anak-anak kan. So anak-anak mungkin rasa jauh sikit daripada kita. Tapi tak bermakna kesilapan tu menjadi satu end point ataupun perakhiran yang selama-lamanya kita tak betulkan So bila kita dah berusia sikit, dah berusia mungkin pertengahan 30-an, 40-an, kita rasa tu sesuatu yang tak sesuai. So kita ubah sikit, kita jadi lebih gentle, lebih lembut dengan anak-anak kan. Dan dengan kelembutan tu kita rasa kita boleh mula mendampingi anak-anak kita dan lebih erat. Dan waktu tu kita dapati bahawa bila kita dapat berdamping anak-anak tu dengan lebih erat, maka anak tu lebih mudah untuk terima nasihat kita So saya just nak tunjukkan bahawa kesilapan tu bukan satu perakhiran, dia adalah suatu proses pembelajaran yang kita patut terima sebagai satu cara hidup ataupun mungkin salah satu cara kita yang Allah nak mendidik kita lah. So dia membawa kepada bila kita menerima ataupun mendengar anak kita buat silap. So apa kita bereaction apa kita bertindak balas? Adakah kita terus marah ataupun kita terus naik angin dengar tiba-tiba anak ada jumpa vape dalam beg sekolah kan. Terus kita baling vape tu ke? Ataupun terus panggil anak cekat leher ke apa benda kan? Atau bagaimana cara dia kan? Padahal vape tu mungkin orang letak So penting untuk kita delay kemarahan kita ataupun delay kita punya reaction tu macam mana, sebab reaction tu akan membawa kemudaratan pada emosi anak. Isu lain macam ada couple contohnya kan, tiba-tiba ada surat dalam beg anak kita, belek-belek buku ada surat, pada anak kita tak tahu surat tu dari siapa kan. Kita pun terus serang ataupun marah anak tu antara benda-benda kita boleh kawal Dulu mungkin tegaran dan seumpamanya sebagai bapa kan, tapi berlanjut usia ni kita cubalah kontrol kemarahan tersebut dan cuba delay apa kita nak react pada anak tu dan cuba kena pasti siasat dulu apa yang berlaku kan. Tu antara perkara yang penting lah, belajar daripada kesilapan yang saya rasa perlu kita parent ni, bapa terutamanya untuk kita kawal lah perkara kedua untuk kita semula sebagai parent dan juga anak-anak tentang, kalau tadi Ibu Sohaili sebut tentang doa
Saya nak panjang sikit, doa tu daripada ibu dan juga ibu ibu tu salah satu pasangan kita lah, pasangan mak dan juga ataupun nenek kita lah, nenek anak-anak semua, ataupun ibu pada mak ayah lah. Doa mereka, doa kaum ibu ni sangat tajam ataupun mustajab. So mintalah mereka doakan dan mereka lah semoga memberi doa keberkatan untuk kita. Tu doa ibu. Satu lagi pasal kita punya keberkatan dengan guru tu kan. Yang tu pun sangat-sangat penting. Jangan main-main dengan keberkatan daripada para guru kan. Jangan sekali-kali cuba mempersendakan cikgu-cikgu anak-anak sebab mereka adalah sumber keberkatan ilmu-ilmu yang kita dapat. Kita tak nampak secara mata kasar, tapi kesan dia pada hati kita, pada pembelajaran kita dan kemudian pada kehidupan kita. So ni ada perkara yang kita kena teliti lah ya. Doa daripada ibu ataupun ibu pada bapa kita dan juga hubungan kita dengan cikgu-cikgu kita Jangan sekali kita permudah dan cuba mengambil ringan lah. Sebab mereka ni adalah pemegang, boleh kata pemegang keberkatan lah pada kejayaan kita kan. Dia mungkin bukan masa belajar terutama, tapi juga sepanjang kehidupan kita lah. Selagi kita ada wanita yang bernama ibu tu, kita mintalah doa dia, insya-Allah kehidupan kita Allah pemudahkan lah. Ni bukan suatu yang cakap daripada kata-kata semata-mata, tapi benda yang pernah dilalui lah kan. Doa daripada ibu, isteri, mak mertua ke, dan wanita-wanita sekitar kita lah. Mereka adalah pemegang doa-doa yang mustajab lah. Saya rasa itu 2 poin yang penting lah untuk saya kongsi. Mungkin saya pass pada wife juga kot dia nak share something. Okay, jadi sebagai ibu bapa, ya kita memang risaulah anak kita jauh daripada mata kita kan, di tempat yang, tapi alhamdulillah kita syukur dalam bi'ah yang solehah lah kan. Bi'ah solehah tu adalah salah satu faktor perubahan kan, perubahan kepada kebaikan. Tapi kita jangan lepaskan tangan teruslah ya. Walaupun pihak sekolah sangat menjaga anak-anak kita dari segi tarbiyahnya, dari segi makan minum, tapi kita sentiasa kena pesan anak kita sendiri ya. Sebab anak-anak ni dia punya circle of influence tu bukan sekadar di sekolah tapi di rumah juga kan. Macam mana ibu bapa punya perspektif terhadap merokok contohnya. Macam mana ibu bapa punya perspektif terhadap couple kan. So kena jelas, parents sendiri harapnya kita ada satu prinsip lah yang kita pegang juga kan. Contoh kita boleh kata, kita boleh selalu ingatkan anak kita kenapa dia tidak boleh merokok kan. Vape tu merokok lah sebenarnya kan. Cuma konon-konon dia ada tepisan-tepisan tu kan. Kenapa? Dia akan menjejaskan kesihatan kan. Ini semua orang bijak-bijak ni kan. Tak vape kan sini kata kan. Tak kan. Okay. So insya-Allah semua faham keburukan dia. Jadi maksiat ni pun dia kita jangan pergi benda kecil pun jangan. Kan Allah sebut dalam Quran apa? La taqrabu zina. Allah sebut jangan mendekati zina. Bukan Allah kata jangan buat zina. Jangan dekat pun. Jadi vape tu adalah salah satu vape ke ataupun apa-apalah saya pun tak tahulah. Kalau tengok apa bukan tengok porno, real porno, tapi game yang berunsur porno. Tak boleh juga. Kan? Jadi itu kita kena sensitif bab tu. Jadi ibu bapa kena tekankan kefahaman ni kepada anak-anak. Supaya anak-anak pun satu pemikiran dengan kita lah, insya-Allah kan. Okay, itu satu dari segi ingatan yang kerap dan selalu, dan juga benda-benda larangan ni Allah SWT melarang kita buat tu semua ada hikmah dia. Kan? Jadi kita sendiri kena faham kenapa Allah tak bagi kita buat tu. Kan? Kenapa Allah tak bagi kita pandang perempuan terlalu lama? Kenapa Allah tak bagi kita minum arak? Minum arak memang tak boleh lah kan. Apa? Yang makruh-makruh lah. Makan terlalu banyak kan contohlah. So
Okey, itu saya rasa berhubungan. Saya tahu remaja-remaja dia memang dugaan yang paling besar, ujian yang memang besar kan. So jadi bersyukur sangat anak-anak kita memang sekolah Semaputra yang menjaga, cuma kita kena support ya sekolah dalam kita sekolah mentarbiyah anak-anak. Untuk anak-anak pula pesanan saya kan, jangan risau tentang jodoh gitu kan. InsyaAllah ada yang terbaik untuk semua orang kan, as long as kita berdoa kepada Allah. So kalau yang teringin tu kan, tengok Allah, kawan kita tu ada pergi kat celah gelap mana tu kan, dengan perempuan apa panggil sini banat kan, kita pula teringin kan. Tak, kita sepatutnya membenci perbuatan tu. Teringin tu mungkin nafsu dan juga syaitan yang menjentik. Tapi kita tahu, kita yakin kepada Allah, ya Allah akan menyediakan kita orang yang baik untuk lelaki yang baik untuk perempuan yang baik kan. InsyaAllah saya selalu pesan kat anak saya macam tu lah. Tu yang dia sangat careful lah bahagian tu. Okay, apa lagi nak cakap? Okay, kemudian sekolah punya sistem, support system KSIB. Masya Allah ya, di zaman Salahuddin, KSIB tingkatan 5 mantap ya, kalau boleh saya sebutkan. Datin Daya, Puan Amy kan, ya. Dan ramai lagi lah ya, Prof Zailani kan. So semua walaupun ialah rasa bersalah juga sebenarnya sebab buat alasan sibuk kan. Tapi kita sebenarnya sangat appreciate lah ya. Deep down inside kita sangat appreciate sebab untuk membesarkan seseorang itu it needs a village kan. It needs a village. Maksudnya apa? Dia punya pengaruh tu, dia punya support system kan semua. Bukan sekadar di rumah. Di rumah alhamdulillah, di sekolah pun kawan-kawan semua kan. Bayangkan kalau senario di mana dia dan keluarga dia saja yang amalkan cara hidup yang baik. Tetapi kawan-kawan dia kan semua, adakah itu akan membantu pembesaran dia? Tidak kan? Okey. Jadi kita kena semua bersatu hati untuk mengekang ya benda-benda tak elok ni ya. Anak-anak insya-Allah jauh-jauh lah ya. Nauzubillah min zalik lah ya. Kita semua terdedah dengan benda-benda tu. Kemudian apa tadi point tadi hilang. Okay, itu je kot insya-Allah. Dan okay, satu lagi, okay, one more point. Saya pesan ke anak saya waktu di sekolah dulu, saya kata kita nak rapat dengan semua orang, kita kawan semua, kita berkawan dengan semua, kita tidak menyisihkan sesiapa pun dalam circle kita kan. Tetapi kita berpegang kepada prinsip kita. Kan, prinsip tu kena ada. Jadi adik-adik, jika ada 10 orang begitu, insya-Allah bi'ah solehah tu akan mekar di satu kawasan. Bayangkan jika orang yang prinsipnya tercair disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dan dia tidak dia cepat larut ya dengan situasi yang tak soleh, maka keseluruhan sekolah akan jadi larut kan. Dia akan berjangkit. Tapi kalau positif tu berjangkit, dia akan lebih banyak positifnya daripada negatifnya. InsyaAllah kita sama-sama usahakan tegur-tegur kawan-kawan ya. Dan juga kalau tak boleh tegur, takut kena tumbuk pula, kena ni nanti bincangkan dengan cikgu. Oh, satu lagi point, sorry saya ambil sikit. Kita ni di mana pun kedudukan kita ya. Okey, sekejap saya kongsi satu ayat yang saya suka ni. Okey. Wahai umat manusia. Okey, ni surah Al-Hujurat ayat 13. Okey, boleh sambung ke untuk saya? Boleh. Siapa hafal? Siapa ingat surah Al-Hujurat ayat 13? Boleh baca? InsyaAllah semua dah hafal ni. Semua dah hafal dah. Okay, mula dia, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sambung. Qabaila lita'a. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Okay, kita baca ayat tu jangan separuh dia sampai habis. Sebab Allah sebut sesungguhnya, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Maksudnya walaupun
walaupun anda semua di high council ke, kan, di tempat yang atas ataupun di bawah, yang mulia siapa? Oh, tak, ya, ya. Semulia-mulia di kalangan kamu ialah orang yang Bertakwa. bertakwa. Macam mana ciri orang bertakwa? Pukul orang ke? Tak, memperkecilkan orang ke? Merendah-rendahkan orang? Tak, okey. Semua tahu kan Rasulullah khuluqul anbiya kan? Orang yang sebaik-baik akhlak ialah Rasulullah SAW. Semua belajar sirah kat sini? Semua tahulah Rasulullah akhlak macam mana kan? Jadi walaupun di mana kita berada, kekalkan ketakwaan kita, jangan rasa ego, kan? Jangan rasa kita ni powerful sampaikan orang lain kita nak tendang terajang, ya. Dan kita saling hormat. Yang bawah hormat yang atas hormat yang bawah, ya. Okay, sifat-sifat orang bertakwa insya-Allah, ya. Okay, itu saja. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Dr. Balkis. Bagus pesanan yang disampaikan kepada ibu bapa tentang memang kita risau anak duduk kat asrama, tetapi tugas ibu bapa kena selalu berpesan. Pesan. Setiap kali jumpa pesan. Itu yang saya difahamkan. Dan anak-anak sebagai anak-anak kenalah dengar pesanan. Betul. Itulah tugas anak-anak. Tugas mak ayah memesan menegur. Tugas anak-anak mendengar teguran, mengamalkan apa yang dipesan. Itulah tugas anak-anak. Dan saya lihat pesanan yang disampaikan oleh beliau sangat advance. Kan? Maksudnya sebelum masuk SPM, Form 4 tu punya pesanan tu dah menuju ke arah SPM. Dan lebih advance lagi, beliau menyemesankan bahawa jangan risau tentang jodoh. Masya Allah. Kerana setiap di antara kita telah ditetapkan jodohnya. Itu nampaknya bukti yang jelas bahawa beliau ni sangat-sangat advance orangnya. Masya Allah. Dan tentang konsep takwa seperti tadi, alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, kita bagi masa sedikit lagi boleh untuk beri ruang kepada anak sekalian. Siapa ada soalan boleh terus bangun ajukan. 2 banin 2 banat. Dipersilakan. Cepat bangun, cepat. Masa berjalan. Assalamualaikum. Saya nak tanya pasal, kan tadi abang ada cakap pasal kena pandai balance kan? Pandai balance. Saya nampak abang ni bukan sahaja pandai tapi aktif dalam co-curriculum. Kan kalau biasanya orang pandai lain, co-curriculum dia tak aktif sangat sebab dia nak fokus belajar. Hari-hari dia gunakan untuk study, tapi abang mampu balance kan antara co-curriculum dengan study. Tengok abang study juga, sukan pun main juga. Macam kan kalau sukan kan banyak tak boleh nak kejar pelajaran kan. So macam mana abang boleh keep kan balance tu? Okey, soalan kedua. Kita kumpul soalan dulu. Soalan kedua, banin ke banat? Silakan. Masa. Jarang moderator berjalan. Boleh tak nak tanya apa jadual daripada pagi sampai waktu tidur tu? Jadual harian. Okey, selesai. Seorang lagi, banin. Form 5 lah. Form 4 dah dapat dah kotanya. Satu soalan, Form 5. Silakan cepat. Sepatutnya Form 5 banyak soalan. Betul tak? 7 bulan lagi. 7 bulan saja lagi. Amir, ada Amir? Soalan? Assalamualaikum. Nak tanya, ada tak masuk kelas tambahan, kelas macam kelas luar, kelas tambahan yang masih cuti ke? Ada tak masuk? Okey, kelas tambahan kalau ada. Okey, salin soalan. Banat, siapa seorang lagi? Silakan. Jangan tunjuk orang. Lambat. Macam mana bahagikan Form 4 dan Form 5?
cara study form 4 dan form 5? Balance. Pembahagian koko dan study. Mempaknya soalan semua kepada Abang Salah. Silakan. Okay, terima kasih kerana soalan-soalan yang terima kasih kerana bertanyakan soalan-soalan yang bagus. Tadi soalan yang pertama dia tanya macam mana nak balance. Sebenarnya nak balance antara akademik dengan co-curriculum ni dia susah. Korang kena, antum semua kena ada effort lebih sikit untuk cemerlang dalam dua-dua bahagian tu, dalam akademik dan dalam co-curriculum. Contoh macam time abang form 5 dulu, abang ada masuk team volleyball sekolah. Lepas tu kadang-kadang ada petang tu kena skip kelas. Lepas Zohor kena pergi training. Jadi macam mana time lepas Zohor tu, dah lah form 5 kan, nak SPM. Lepas tu tidur kena skip kelas pula. Habis dah kan. Jadi korang kena, antum semua kena bijak nak bahagikan masa untuk antum semua catch up balik apa yang antum tinggal time keluar kelas lah. Contoh kan dari lepas Zohor dah keluar kelas sampai petang. Lepas tu dah petang tu dah training malam. Okay, malam dah habis training. Korang antum semua prep pula kan time malam kan. Jadi time prep tu antum semua kena manfaatkan betul-betul. Untuk kalau Ana dulu time malam tu Ana baca balik apa yang cikgu ajar time lepas Zohor tu. Lepas tu dah baca tu, try fahamkan, lepas tu terus buat latihan. Terus tanya ada kerja sekolah tak tadi cikgu bagi. Ada macam dia bagi tips tak. Tanya kawan kalau susah nak faham sendiri, susah nak study sendiri kan. Lepas tu kalau tak sempat time prep tu, sebab prep kan macam sejam je kan, sejam lebih. Korang sambung time malam pula. Time malam kat dorm tu, mungkin korang korbankan lah time malam lepak-lepak dengan member, nak deep talk semua kan. Korang study lah, try study. Mungkin time tu je korang korban. Mungkin hujung minggu korang dah boleh bebas sikit lah sebab dah catch up. Tapi kalau sampai malam pun tak sempat, mungkin boleh bawa sampai hujung minggu. Sebab nak pandai ni dia kena ada pengorbanan. Korang tak boleh expect nak hidup senang kalau nak pandai macam orang lain. Okay, tu soalan pertama, cara untuk balance. Yang soalan kedua pasal jadual belajar dari pagi sampai malam. Sebenarnya jadual belajar ni dia penting, tapi dia berbeza ikut orang. Dan orang mungkin lain cara belajar, mungkin ada yang cepat dapat, ada yang cepat lambat. Jadi Ana nak kongsi ni cara Ana lah, sebab cara Ana belajar. Jadual Ana time sekolah belajarlah kan pagi sampai petang kan. Lepas tu petang tu mungkin riadah hajab. Tapi kalau antum rasa macam dah banyak kali riadah, mungkin boleh lah study ataupun ready mandi terus pergi prep kan, pergi prep awal. Tu bagus juga. Lepas tu lepas prep tu time malam kat dorm study lah. Okay, tu time sekolah. Kat dorm tu tak payah tiap-tiap hari pun study. Mungkin selang hari ke, mungkin seminggu 2-3 kali. Tapi time hujung minggu ni susah sikit sebab kadang kalau form 4 mungkin tak banyak program lagi. Kalau form 5 rasa dah pack dah, mungkin dah pack dengan kelas tambahan semua. Tapi biasanya lepas subuh tu, kan dah solat subuh, dah qiyam sampai lepas subuh. Antara subuh dengan masa kelas tu ada masa kosong sikit untuk mandi semua kan. Sebab kelas biasa kalau dulu Ana pukul 9. Jadi lepas subuh tu tak semestinya korang akan study. Mungkin korang boleh ngaji ke, korang try lah amalkan suruh-suruh yang boleh lapangkan rezeki. Dulu kalau Ana time lepas subuh tu baca Al-Waqiah supaya dapat dilapangkan rezeki. Lepas tu cubalah tahan untuk tidur. Mungkin tahulah penat kan, dah tiap-tiap hari asyik qiyam je, pagi sampai malam study. Tapi cuba tahan untuk tidur tu, sebab tidur lepas subuh kan tak bagus kan. Tak bagus lah. Mungkin korang boleh guna masa tu untuk ngaji, untuk murah. Tak payah study tak apa, sebab yelah baru lepas subuh kan, tengah lemau-lemau lagi. Mungkin korang boleh mandi awal terus pergi kelas, baca-baca buku.
Tu juga kalau korang nak tidur, biasa kalau Ana dulu Ana tidur time tengah hari lah, sebelum Zuhur. Tapi kalau rasa tak boleh bangun, tidur lepas Zuhur sebab takut terlepas. Tu je lah, malam macam biasalah kalau setiap minggu tu at least ada 2-3 kali study tiap malam. Okey, jelas pasal jadual. Yang ketiga dia tanya kelas tambahan luar. Okey. Kelas tambahan luar sebenarnya mak Ana cakap kelas tambahan ni dia untuk orang-orang yang memerlukan, orang yang susah nak catch up apa yang dia belajar, susah nak faham, lepas tu dia tak jumpa kawan yang boleh ajar dengan jelas, tak boleh susahnya jumpa cikgu, bolehlah ambil kelas tambahan ni untuk tambah lagi kefahaman dan catch up balik apa yang tertinggal. Tapi kalau Ana sendiri, Alhamdulillah Allah bagi senang faham lah semua yang cikgu ajar. Jadi Ana jarang ambil kelas tambahan. Biasa kelas tambahan pun yang cikgu buat lah, cikgu buat kelas tambahan untuk Form 5 kan, yang memang sekolah buat kan. Tu bagus sebab bila korang selalu study, walaupun dah faham, tapi korang belajar juga benda tu balik, nanti dia makin melekat dalam otak. So bila nak study untuk SPM nanti dia makin senang. Dia tak susah sangat untuk masuk pelajaran tu. Jelas? Jadi kalau korang rasa macam susah nak faham, korang boleh masuk kelas tambahan atau carilah kawan yang macam pandai sikit tu kan. Korang minta belajar, korang jadi mentee dia, minta jadi mentee tiap-tiap malam. Buat kerja sekolah sebelah dia, tak apa-apa terus tanya kan. Kalau macam Banat kan, kalau anak dulu Banat macam susah nak cari yang boleh ajar semua benda. Jadi Banat ni kadang-kadang jom tanya Bani juga soalan, dan boleh je tanya yang berlainan jantina, tapi korang kena betulkan niat lah, jangan terpesong pula niat tu, tanya semata-mata sebab nak jumpa, nak cakap dengan dia, nak tengok muka dia kan. Jangan ada niat-niat lain lah. Tanya tu untuk soalan tu je. Okay, lepas tu soalan last. So apa? Macam mana nak tips untuk balance akademik koko kan? Form 4. Macam mana nak belajar Form 4 dan Form 5? Okay, sepatutnya time Form 4 ni kan dah kena start ada mindset tu. Jadi bila masuk kelas Form 4, time Form 4 dah start nak belajar, cikgu dah ajar. Dari itu korang kena fokus dan faham semua apa yang cikgu ajar lah. Kalau contoh pagi tadi, cikgu fizik kan ajar bab 1, lepas tu korang tak faham bab 1, korang jangan biar je, jangan okay tak apa tak faham, nanti lain kali esok mungkin faham lah. Korang kena terus usaha untuk fahamkan. Malam tu korang baca ulang-ulang, korang tanya kawan korang, ni apa maksud dia ni, apa maksud semua benda yang dia cakap dalam buku teks ni, tak faham. Kalau tak ada kawan yang boleh ajar, tanya cikgu, bawa buku pergi cikgu esok time rehat. Tapi kan kalau dah Form 5 tapi ada still bab-bab Form 4 yang kau macam lupa, tak faham kan, sebenarnya dia tak boleh je korang, dia susah sikit lah kau nak study Form 5, lepas tu nak study Form 4 dalam masa sama sebab banyak kan. Tapi sekarang awal lagi sebab baru bulan 4 kan, jadi korang tak belajar banyak lagi untuk Form 5. Tak habis lagi lah untuk Form 5, jadi korang still boleh catch up sementara ada masa ni. Tapi korang utamakan yang Form 5 dulu, yang korang baru belajar, yang dekat-dekat ni korang fahamkan itu dulu, sebab tu yang korang baru belajar. Dan bila korang baru belajar tu, bila korang baca balik, refresh, korang boleh refresh apa yang korang belajar yang tahun ni punya. Tapi kalau untuk Form 4, mungkin kalau baca sahaja susah nak faham kan. Macam saya cakap tadi lah, korang cari kawan yang boleh ajar, yang dah akademik dia padu kan, yang kawan yang pandai tu pula janganlah sombong sangat tak nak ajar kan. Cubalah ajar juga, sebab time korang ajar tu, itulah cara untuk korang refresh balik, untuk korang ingat, untuk korang faham. Ajar tu bukan untuk dia je, untuk kita juga. Ana pun time mana dekat-dekat SPM ramai je tanya soalan, tanya Form 4, Form 5, dan Ana cuba untuk layan semua punya soalan, sebab bila kita jawab, kita ajar semua kawan-kawan kita benda yang kita dah faham, kita ajar ulang-ulang, lama-lama dia jadi melekat dalam otak kita, dan kita pun jadi makin faham dengan lebih mendalam. Sebab itulah last dapatlah keputusan yang cemerlang dari SPM kan. Jadi itu cara dia. Kalau Form 4 ni, untuk Form 5 yang nak belajar Form 4, tanya kawan. Kalau tak ada kawan yang boleh ajar kan,
tanya cikgu, cuba cari masa time rehat, time sekolah tu, ataupun korang boleh beritahu cikgu, petang ni cikgu boleh stay tak kat bilik guru jap, saya nak tanya soalan. Ada je cikgu yang sanggup stay sampai kadang-kadang pukul 5, 5:30, pukul 6, semata-mata nak ajar kita sebab cikgu pun nak kita cemerlang juga. Jadi itu saja. Harap jelas. Ya, Alhamdulillah, soalan-soalan telah dijawab. Tanya kepada yang menyoal, tepukan untuk diri anda. Alhamdulillah, masa mencemburui kita start lambat sikit tadi. Jadi saya skip lah soalan terakhir ni, tak apalah. Soalan terakhir tu dia lebih kepada kata-kata hikmah. Cuma saya memberi peluang kepada Saudara Salahuddin, ayahnya Encik Yusri dan juga Dr. Balkis untuk menyampaikan sepatah dua kata yang ringkas, pesanan terakhir untuk adik-adik ini, anak-anak kita ni, sebelum mereka keluar daripada surau ini dan membawa semangat, suntikan semangat hasil daripada forum pada malam ini. Silakan. Pesanan terakhir nak bagi quotes ke? Okay, ada satu quotes yang saya pegang lah, taklah pegang sangat. Saya suka quotes tu. Quotes dia dalam bahasa Inggeris, dia kata, the body achieves what the mind believes. The body achieves what the mind believes. Badan kita akan capai apa yang minda kita fikirkan. Itulah poin abang yang first tadi. Yang kita kena mindset kan. Itulah dia punya quotes dia. The body achieves what the mind believes. Jadi bila korang pegang tu kan, korang start sedar tau. Sebenarnya korang boleh je capai apa-apa yang korang nak. Korang nak kaya raya ke, korang nak pandai, nak straight A+. Just korang kena betul-betul tekad dan usaha untuk mencapai korang punya matlamat tu. Dan korang kena pegang betul-betul lah. Dan last sekali jangan lupa untuk doa juga ke Allah sebab Allah yang bagi tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Secara ringkas, pesanan untuk diri sendiri juga dan juga untuk parent kat luar yang mendengar. Pertama, bagi support pada anak, support pada pasangan dan support pada sekolah. Itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting untuk kemenjadian anak-anak kita. Yang kedua, belajar dari kesilapan. Jangan malu tentang kesilapan tu, tapi kita cuba ubah lagi di masa akan datang supaya benda tu lebih baik dan lebih bermanfaat untuk kita dan juga orang sekeliling kita. Satu lagi, jangan overreact lah ya tentang kesilapan yang dilakukan oleh anak kita contohnya kan, ataupun datang dari sekolah contohnya, terutama pada ketika guru mendidik anak kita lah ya. Kita cubalah sedikit dulu sebelum kita react, dan kita cuba elak overreact tu, sebab kadang-kadang dia tak bagus lah untuk perkembangan anak-anak kita, sebab ibu bapa dan guru ni di side yang sama dan matlamat yang sama. Apa matlamat dia? Untuk menjadikan anak-anak kita tu manusia berguna untuk masa depan. So kita dan sekolah dan cikgu-cikgu ni adalah suatu menuju dan ke arah matlamat yang sama. So kita kena saling berganding bahu lah. Yang last kali adalah tentang doa lah. Doa yang kita patut pohon dan kita minta mak, ibu ataupun dan supaya untuk doakan untuk kita jugalah. Wallahualam. Okay, mungkin pesanan saya kepada diri saya dan juga parents di luar dan juga anak-anak kita, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Kita jangan putus harap. Anak-anak ni saya ada 5 orang, 5 perangai lain-lain. Tak semua macam abang dia kan. Jadi kita di dunia ini memang tempat ujian kan. Jadi kita jangan putus harap, teruskan berdoa, teruskan usaha kan. Kalau kita perlu usaha tu double, triple untuk anak kita, kita kena buat macam tu kan. Usaha dan juga berdoa kan. Kemudian kita kena yakin bahawa perubahan tu tak semestinya datang cepat kan. Tetapi insya-Allah usaha kan, macam tadi Salahuddin pun ada cerita kawan dia belajar bersungguh-sungguh dapat merubah kan, daripada tak tahu ke tahu. Jadi istiqamah ya dalam kita berusaha, insya-Allah yakin pada janji Allah SWT. Itu je.
Baik, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Dengan ini kita dah dapat semua ruangan ataupun round kedua yang telah selesai dan juga pesanan akhir yang telah disampaikan oleh para panelis kita, iaitu saudara Muhammad Salahuddin Muhammad Yusri, saudara ayahnya saudara Muhammad Yusri bin Ali dan juga Puan Dr. Balkis. Dan Alhamdulillah banyak telah dikongsikan untuk kita semua, dan ambillah mutiara-mutiara ini, kata-kata hikmah ini, segala yang disampaikan, segala yang diberikan, segala yang dikongsikan itu jadikan pegangan, ya, jadikan pegangan, jadikan anda punya sebagai panduan untuk anda melangkah, bertatih, berlari ke arah gerbang SPM dan mencapai kejayaan di masa akan datang, insya-Allah. Jadi saya di sini sebagai moderator Muhammad Khairuddin Muhammad Nur, anak saya di Form 4 dan Form 1, menyeru para ibu bapa sekalian yang ada di rumah dan yang ada di dalam surau ini agar kita sama-sama memperbanyakkan, memperkuatkan, memperhebatkan senjata mukmin, iaitu doa kepada Allah SWT untuk memohon keberkatan, memohon kejayaan, dan juga tidak lupa memohon syafaat daripada Rasulullah SAW. Ishfa' lana ya Rahman, ishfa' lana ya Rasulullah, ishfa' lana ya Rasulullah, ishfa' lana ya Rasulullah. Sallu ala Nabi. Okey, mari kita ramai-ramai takbir supaya dapat naikkan semangat. Okey, semua boleh takbir. Jadi, nak berdiri ke nak duduk? Berdiri lah, baru semangat kan. Okey, semua boleh berdiri. Kita nak takbir supaya kita dapat naikkan semangat. Okey, semua. Okey, takbir. 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 Okey, itu saja. Baik, dengan ini tamat sudah forum kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya boleh duduk. Dan kita teruskan ke majlis penutup. Duduk. Dipersilakan Dr. Azwadi YDP PIBG untuk tahap ke hadapan bagi menyampaikan cenderahati kepada para panelis. Dipersilakan. Kita ke depan. Cakap. Oh, nak sampaikan dulu. Sampaikanlah. Okey, dipersilakan. Ini sumbangan daripada PIBG ya. Dah sekali? Oh, sumbangan ini juga daripada KSIB Tingkatan 5, iaitu daripada Dr. Rozanti. Bukan? Terima kasih diucapkan kepada Encik Yusri. Kedua-dua mak ayahnya latar belakangnya kejuruteraan engineering, dan dengan kata salah pun berminat ke engineering juga ya, salah? InsyaAllah. Dan dijemput juga Encik Muhammad Firdaus, naib pengurusi KSIB Tingkatan 4 untuk tampil menyampaikan cenderamata. Silakan. Baik, terima kasih diucapkan. Dengan ini tamatlah sudah forum kita pada malam ini. Alhamdulillah tepat jam 11 malam. Sekian sahaja. Saya terus serahkan mic ini kepada Dr. Azwadi kerana beliau ada sedikit kata-kata nak disampaikan, insya-Allah. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekejap saja ya. Okey, pertama sekali mewakili PIBG KSIB, kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Salahuddin di atas pencapaian 12A+.
Okey. Dan juga kepada kedua ibu bapa Salahuddin, Cik Yusri dan Doktor. Okey, seperti Cik Yusri beritahu tadi, di mana penglibatan ibu bapa dalam KSIB dan PIBG sangat memainkan peranan. Okey, kalau nak tahu, Cik Yusri NYDP pun pernah di sekolah Bangi, YDP pun pernah. Okey. Jadi sangat-sangat sumbangan Cik Yusri kepada sekolah sangat besar. Impak dia bukan sahaja pada anak-anak di sekolah tapi pada anak sendiri. Jadi ibu bapa yang lain diharap dapat membantu KSIB dan juga PIBG. Dan juga pada Salahuddin tadi, saya tertarik dengan satu kata-kata Salahuddin. Dia mendapat inspirasi daripada senior. Nama apa senior tu? Yang 12A+ juga kan? Okey. Sekarang ni kalau tak silap saya sambung pengajian di Jerman. Dia nampak senior manusia biasa. Okey. Dan itulah aspirasi dia. Kita hari ni pun nampak Salahuddin pun biasa je kan. 2 mata, 2 telinga. Apa yang lebih? Ada 3 mata? Tak ada. Hidung ada berapa? Sama je dengan kita. Kalau Salahuddin boleh berjaya, kenapa kita tak boleh? Salahuddin tidak ada lebih mata. Dia 2, kita pun 2. Dia menghirup udara yang sama di Semaputra. Kita pun menghirup udara yang sama. Cikgu yang sama. Cikgu kita sedang menunggu anak-anak datang untuk bertanya soalan. Saya mendapat rintihan daripada guru-guru. Dia kata, mana anak-anak? Masa saya, cikgu kata, masa saya free, tidak ada anak datang untuk tanya soalan. Okey, jadi bermula hari ini, kalau ada masa, anak-anak tolong pergi jumpa cikgu, tanya soalan yang tak faham. Diorang sedang menunggu. Okey, kerana ambil kesempatan ini, cikgu-cikgu di Semaputra ini senang sebenarnya dipancing oleh sekolah-sekolah lain untuk bagi taklimat bagaimana nak menjawab soalan, bagaimana untuk belajar, okey, oleh sekolah lain. Tapi dia berada di sini. Jadi ambillah, okey, peluang ini untuk kita, okey, bekerjasama. Jadi saya harap tahun ini 1 orang 12A+. Tahun depan saya target minimum 5 orang. Okey, minimum 5 orang. Tahun depan. Berapa orang? Okey, 10 orang. Semua A+, minimum. Okey, so itu saja daripada saya. Terima kasih Encik Khairuddin di atas forum yang dijalankan sangat-sangat menarik. Okey, jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita dah tamat dah ya. Saya serahkan kepada pihak sekolah. Silakan. Saya dah apa lagi? Dah, saya selamat dah. Sedikit iklan kepada ibu bapa dekat rumah. Masih on lagi ya? Masih on lagi. Kita juara bola tampar SWP Putrajaya. Banin. Tahniah.